Pernahkah anda rasa tersekat? Anda telah melakukan segalanya. Anda berusaha, anda berdoa, anda bervisualisasi, tetapi matlamat impian anda, sama ada kerjaya, hubungan atau kejayaan, terasa begitu jauh. Anda melihat orang lain di sekeliling anda bergerak ke hadapan, mencapai apa yang mereka mahu, manakala anda terperangkap dalam fasa penantian yang seolah-olah tidak berkesudahan. Kecewa, ragu-ragu dan keletihan mula menyelubungi diri. Anda mula bertanya, apa yang salah dengan saya? Mengapa bukan saya? Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa penantian ini, kelewatan ini bukanlah satu hukuman atau tanda kegagalan? Bagaimana jika ia sebenarnya adalah proses yang paling penting, paling cerdas dan paling transformatif dalam perjalanan anda? Fasa ini bukanlah tentang stagnasi. Ia adalah tentang penentukuran semula. Ia adalah fasa di mana alam semesta secara senyap sedang menaik taraf sistem dalaman anda, menyediakan anda untuk menerima dan menampung realiti yang jauh lebih besar daripada apa yang anda minta. Hari ini kita akan meneroka persimpangan antara teori kuantum dan kesedaran untuk mendedahkan bagaimana tenaga, frekuensi dan anjakan perspektif boleh mengubah fasa penantian anda menjadi tempoh kebangkitan kebijaksanaan yang mendalam. Anda akan faham mengapa kelewatan itu sebenarnya adalah perlindungan ilahi dan bagaimana untuk bekerjasama dengan proses ini untuk memanifestasikan takdir terhebat anda. Mari kita bongkar kebenaran pertama. Keheningan yang anda alami bukanlah satu hukuman, tetapi satu proses penentukuran semula yang amat diperlukan. Ia adalah satu proses asas yang berlaku secara senyap, di mana sistem operasi dalaman anda, kesedaran anda, sistem saraf anda, medan tenaga anda sedang ditulis semula untuk mengendalikan tekanan dan tanggungjawab di peringkat pencapaian anda yang seterusnya. Kerja-kerja dalaman yang tidak kelihatan ini sering disalah tafsir sebagai kegagalan atau penolakan, tetapi sebenarnya ia sedang membina asas yang paling kritikal, penguasaan emosi dan kebergantungan diri. Fikirkan tentang ini. Katakan anda ditolak daripada pekerjaan impian yang anda fikir adalah segala-galanya untuk anda. Anda mungkin melihatnya sebagai kegagalan, tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, ia mungkin satu bentuk pengalihan. Alam semesta sedang melindungi anda, menahan anda sehingga anda benar-benar sejajar dengan peluang yang lebih sesuai dan mampan. Mungkin budaya syarikat itu akan memusnahkan semangat anda. Mungkin tekanan kerja itu akan datang pada masa yang salah dalam hidup anda. Penolakan itu bukanlah penolakan nilai anda, tetapi perlindungan untuk potensi anda. Dalam tempoh menunggu ini, anda dipaksa untuk membina kekuatan, kejelasan dan keyakinan dalaman yang tidak bergantung pada pengesahan luaran. Anda belajar untuk menjadi sumber kekuatan anda sendiri. Inilah kerja sebenar. Apabila peluang yang betul tiba, anda bukan sahaja bersedia dari segi kemahiran, tetapi juga dari segi emosi dan rohani untuk mengendalikannya dengan cemerlang. Sekarang, mari kita lihat ini dari perspektif pemikiran sistem dan apa yang sering kita panggil ketepatan masa ilahi. Setiap manifestasi dalam hidup anda berfungsi seperti sebuah sistem. Ia memerlukan input, proses dan output. Apabila anda menetapkan niat untuk sesuatu yang besar, anda sedang memulakan permintaan untuk output yang baru. Tetapi sebelum output itu boleh dihasilkan, sistem dalaman anda mesti melalui fasa pemprosesan. Fasa penantian ini adalah fasa input dan pemprosesan tersebut. Ia adalah proses pengoptimuman dalaman di mana kapasiti anda untuk mengendalikan pencapaian baru sedang dicipta. Bayangkan anda mahu memasang perisian baru yang canggih pada komputer lama anda, dan jika anda terus memaksanya, komputer itu akan ranap. Anda perlu mengosongkan pemproses, menaik taraf memori dan memastikan sistem operasi serasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan diri anda. Versi diri anda yang mampu mengekalkan keinginan itu mesti dibangunkan sepenuhnya sebelum ia dapat dijelmakan.
ketepatan masa ilahi bukanlah sesuatu yang rawak atau sewenang-wenangnya. Ia adalah soal penjujukan yang betul. Anda mesti menjadi getaran yang sepadan dengan apa yang anda mahukan. Penantian adalah tempoh di mana getaran anda sedang ditingkatkan, dibersihkan dan distabilkan. Ia adalah masa di mana minda separa sedar anda, yang menurut ahli neuroscience mengawal 95% tingkah laku harian anda, sedang dikondisikan semula. Kenangan emosi lama yang memberitahu anda bahawa anda tidak layak atau tidak mampu sedang dilepaskan dan digantikan dengan program baru yang sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan. Salah satu gangguan terbesar dalam proses penentukuran semula ini ialah perbandingan. Apabila anda membandingkan garis masa anda dengan orang lain, anda sedang memperkenalkan hingar ke dalam sistem tenaga anda. Setiap individu mempunyai frekuensi yang unik, laluan yang unik. Perjalanan anda direka khas untuk evolusi jiwa anda. Membandingkan diri anda dengan orang lain adalah seperti cuba memainkan muzik Beethoven menggunakan nota muzik Mozart. Ia tidak akan harmoni. Ia hanya akan mencipta kekacauan. Gangguan ini mengalihkan fokus anda daripada ekspresi tulen kepada pencarian pengesahan. Anda mula beroperasi dari tenaga persaingan dan kekurangan, bukannya dari tujuan dan kelimpahan. Dari perspektif fizik kuantum, setiap kemungkinan wujud sebagai gelombang kebarangkalian dalam medan kuantum. Kesedaran anda melalui pemerhatian dan fokus meruntuhkan gelombang ini menjadi realiti. Apabila anda fokus pada perjalanan anda sendiri dengan kepercayaan dan kejelasan, anda menghantar isyarat yang koheren ke medan kuantum. Tetapi apabila anda mula membandingkan, fokus anda berpecah. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur. Anda memberitahu alam semesta, saya mahu ini, tetapi saya juga bimbang mengapa dia mendapatnya dahulu. Getaran anda menjadi tidak stabil. Dari sudut pandangan sistem, perbandingan menyediakan input yang rosak. Input yang rosak ini mencipta kesesakan dalam pemprosesan yang membawa kepada kekecewaan dan hasil yang tidak sejajar. Melepaskan perbandingan adalah langkah kritikal untuk membersihkan isyarat anda dan membenarkan proses penjajaran semula anda berjalan tanpa gangguan. Jadi, bagaimanakah kita beralih daripada menentang kelewatan kepada bekerjasama secara sedar dengannya? Jawapannya terletak pada penjajaran dan sinkronisasi. Alam semesta tidak bertindak balas kepada usaha keras, permintaan atau keputusasaan. Ia bertindak balas kepada frekuensi tenaga yang jelas dan stabil. Sebaik sahaja anda berhenti memaksa hasil dan sebaliknya beroperasi dari keadaan kepercayaan dan kejelasan, penjajaran dalaman anda akan mantap. Isyarat yang jelas ini, getaran kepercayaan, kesyukuran dan keyakinan bahawa apa yang anda inginkan sedang dalam perjalanan menjadi satu daya magnet yang kuat. Ini adalah prinsip resonans dalam mekanik kuantum. Objek dengan frekuensi getaran yang sama akan secara semula jadi memindahkan tenaga antara satu sama lain. Apabila frekuensi dalaman anda sepadan dengan frekuensi realiti yang anda inginkan, kedua-duanya mesti bergetar bersama. Realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk selari dengan keadaan dalaman anda yang baru. Peluang mula muncul seolah-olah dari mana-mana. Orang yang betul akan datang ke dalam hidup anda. Sumber yang anda perlukan akan tersedia. Ini bukanlah keajaiban, ia adalah fizik, ia adalah sinkronisasi. Tugas anda bukanlah untuk mengejar hasil, tetapi untuk memupuk keadaan dalaman yang menjadi magnet kepada hasil tersebut. Hentikan perjuangan, hentikan paksaan. Tumpukan perhatian anda untuk memupuk kepercayaan yang tidak berbelah bahagi. Pegang frekuensi itu dengan stabil walaupun tiada bukti luaran. Dengan berbuat demikian, anda menjadi pemerhati yang berkuasa yang memilih realiti yang dikehendaki dari medan kuantum dengan kejelasan niat anda. Mesej terasnya jelas. Fasa penantian adalah satu proses penaiktarafan dalaman yang produktif dan cerdas.
Nilai untuk anda adalah memahami bahawa tempoh ini bukanlah masa yang sia-sia, tetapi fasa pengeraman yang penting di mana kesedaran anda, sistem saraf anda dan medan tenaga anda sedang disediakan. Ia adalah hadiah. Ia adalah tempoh rahmat untuk anda membina asas yang kukuh, supaya apabila manifestasi anda tiba, anda bukan sahaja boleh menerimanya, tetapi juga mengekalkannya dan berkembang dengannya. Ramai orang berjaya mendapatkan apa yang mereka mahu, tetapi kehilangan segalanya kerana asas dalaman mereka tidak cukup kuat untuk menampung kejayaan tersebut. Fasa penantian memastikan ini tidak akan berlaku kepada anda. Saranan utama adalah untuk beralih daripada menentang kelewatan kepada bekerjasama secara sedar dengannya. Ini melibatkan memegang frekuensi kepercayaan dan keyakinan yang stabil, walaupun tanpa bukti luaran tentang kemajuan. Hentikan perbandingan. Serahkan keperluan untuk mengawal setiap butiran. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan ini. Apabila anda berbuat demikian, anda membenarkan proses penjajaran selesai dengan sempurna. Dan apabila anda sudah bersedia sepenuhnya, apabila versi diri anda yang baru telah terbentuk sepenuhnya, realiti yang anda inginkan bukan sahaja akan muncul, tetapi akan datang kepada anda secara semula jadi dan mudah. Anda akan melihat ke belakang dan berterima kasih atas setiap saat kelewatan, kerana anda akan menyedari ia adalah cinta, ia adalah kebijaksanaan, dan ia adalah persiapan untuk kehebatan yang sentiasa ditakdirkan untuk anda.